Siapa yang dekat sini nak letak barang tapi tak ada ruang, okey, jangan risau. You guys boleh pakai storage box daripada Utanking tau. So kalau korang nak letak barang-barang camping ke, baju ke, buku anak sekolah ke, korang boleh letak dalam kita orang punya storage box. Jangan risau, untuk kita orang punya storage box, kita mempunyai dua version size tau dan dua version warna. Untuk size kita ada untuk size small dan size large. Untuk warna pula dia ada untuk warna putih dan warna black sahaja. Dan untuk kita orang punya storage box, dia ada dua jenis tau. So korang boleh pilih nak yang ada handle ataupun yang tiada handle. Dan jangan risau juga untuk storage box, kalau you guys beli daripada Utanking, korang akan dapat sekali dengan dia punya papan wooden tau. So korang boleh lah nak letak air ke, nak letak makanan ke dekat bahagian atas. Okey, jangan risau, dia punya kompartmen memang sangat-sangat besar tau. So kalau korang nak letak barang-barang keperluan pun korang boleh letak. So kalau macam korang nak letak barang-barang korang, you guys boleh letak, nampak macam warna-warna letak kipas. Okey, warna letak lampu. So korang boleh letak barang-barang keperluan korang. So kalau hampa berminat untuk kita orang punya box, hampa jangan lupa boleh dapatkan sekarang dekat Beg Kuning. Dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye.